Nak tahu emas public gold ni datang dari mana? Tengok video ni sampai habis. Ini adalah proses penghasilan emas, gold bar dan dinar public gold. Proses pertama hasilkan gold bar dan dinar adalah melting. Kilobar ataupun bahan mentah akan dicairkan dan dituang dalam acuan sebelum proses rolling. Lepas melting, emas akan di-rolling supaya jadi nipis hingga capai ketebalan yang ditetapkan sebelum proses blanking. Inilah dia rupa kepingan emas yang dah melalui proses blanking. Lepas tu barulah akan melalui proses minting, iaitu mencetak desain pada emas. Hasilnya adalah gold bar dan dinar yang cantik yang kita simpan dengan public gold selama ini. Proses terakhir sebelum dirilis kepada kita sebagai penyimpan emas adalah proses weight control, iaitu proses untuk pastikan berat emas tepat. Public gold bukan calang-calang syarikat. Sudah hampir 20 tahun bertapak kukuh di Malaysia dan salah satu kekuatannya adalah memiliki kilang emas sendiri di Pulau Pinang. Sebab itulah public gold mampu sediakan stok emas tanpa had. Nak beli 1 gram boleh, nak beli 100 kilogram pun boleh. Paling penting, emas public gold adalah 100% patuh syariah, disahkan oleh panel penasihat syariah yang bertauliah. Nak dapatkan emas pelaburan, dapatkan dengan syarikat yang trusted iaitu Public Gold.